Fahami 7 perkara asas ini sebelum memulakan tabungan emas. Okey, jadi tujuan kita hari ni nak bantu anda fahamlah asas-asas penting ni kalau anda tengah fikir-fikir nak simpan emas. Bagus tu. Okey, jom kita mula. Perkara pertama yang artikel tu tekankan, emas ni dia tak bagi pendapatan tetap macam dividen bulanan ke, tahunan ke, macam tu kan? Tepat sekali. Untung emas ni datang 100% dari beza harga. Maknanya, beli rendah, jual bila harga dah naik tinggi. Faham? Artikel tu pun ada bagi amaran penting tau. Kalau ada orang offer skim emas, lepas tu janji pulangan tetap bulan-bulan, itu kemungkinan besar skim cepat kaya lah. Kena hati-hati. Fokus emas ni pada nilai aset tu sendiri naik. Okey, itu jelas. Poin nombor 2 pula, pasal kena dapat emas fizikal. Artikel ni macam pentingkan sangat benda ni ya. Kena boleh pegang, simpan sendiri. Ya, sangat penting. Pemilikan fizikal tu kritikal. Sumbal tu tambah lagi, kena waspada kalau penjual letak syarat pelik-pelik. Syarat macam mana tu? Macam, dia kata ada tempoh matang lah sebelum boleh ambil emas fizikal tu. Itu satu lagi tanda macam bendera merah lah orang kata. Oh. Menunjukkan skim tu mungkin tak telus atau ada risiko. Emas patutnya terus jadi hak milik kita bila dah bayar. Okey, faham. Jadi, bukan untuk income pasif dan kena dapat fizikal. Yang ketiga, pasal jangka masa simpanan. Artikel kata sesuai untuk jangka panjang. Betul. Betul. Dia sebut minimum pun 2 tahun ke atas. Sebabnya harga emas ni dia ada turun naik dalam jangka pendek. Tak menentulah kiranya. Tak menentu sikit. Jadi bila simpan lama, katakanlah 2 tahun lebih, dia macam bagi ruang lah untuk turun naik harga ni jadi lebih licin. Kita boleh harap pada trend naik jangka panjang tu. Jadi kalau nak pakai duit cepat? Kalau macam tu, kalau perlu dana kurang setahun ke, artikel tu cadangkan simpanan lain. Macam ASB atau tabung haji. Yang tu lebih stabil sikit untuk jangka pendek. Okey, logik juga tu. Bercakap pasal jangka panjang ni. Poin keempat, harga emas cenderung naik. Artikel tu siap sebut purata sejarah 20 tahun, naik dalam 10% setahun. Ya, betul. Ini dia kaitkan dengan inflasi dan nilai ringgit kita. Macam mana tu ya? Okey, ini dia sentuh peranan klasik emas sebagai penyimpan nilai. Bila inflasi jadi, kuasa beli duit kertas kita, macam ringgit ni, dia cenderung turunlah. Maksudnya? Maksudnya, kita perlu lebih banyak ringgit nak beli barang yang sama macam dulu. Jadi, dalam keadaan macam ni, harga emas dalam ringgit akan nampak macam naik. Oh, faham. Bukanlah sebab nilai emas tu sendiri naik mendadak sentiasa. Tapi kadang-kadang sebab nilai ringgit kita tu yang susut sikit berbanding emas. Jadi, kenaikan 10% setahun tu purata sejarah je tau. Bukan jaminan. Tapi ia tunjuk trend lah. Menarik. Poin kelima ni pun macam unik sikit. Dia kata beli emas, duit tak habis. Apa maksudnya tu Yang ni lebih kepada psikologi sikit dan disiplin kewangan kita. Macam mana tu? Bila kita tukar duit tunai kita jadi emas fizikal, duit tu dah tak senang nak dibelanjakan ikut suka hati. Oh ya. Yalah, dia macam paksa kita menyimpan sikit. Tak macam duit dalam akaun bank kan. Senang je nak tekan ATM atau transfer. Emas ni kena lalui proses nak jual balik. Betul juga. Jadi, ia macam bantu kita elak belanja benda tak perlulah. Sambil tu, kita tukar duit kita jadi aset yang nilainya lebih tahan lama. Okey, ini satu anjakan pemikiran yang bagus ni. Jadi, poin ke-6 pula, pasal waktu terbaik nak beli. Bukan pasal tunggu harga paling rendah lah ya. Artikel tu kata, beli je bila ada duit untuk simpan lama. Tepat sekali. Artikel ni macam galakkan kita untuk terus bertindak. Bukan cuba jadi pakar ramal pasaran. Jadi, tak payah tunggu-tunggulah. Fokusnya lebih kepada kumpul gram emas tu sikit-sikit, tapi konsisten. Bila ada duit lebih, yang memang kita dah niat nak simpan untuk 2 tahun ke atas, beli je. Falsafah ni macam ni. Harga hari ni mungkin rasa mahal, tapi siapa tahu 5-10 tahun lagi, harga hari ni tu dah jadi murah sebenarnya. Jadi, jangan tunggu lama sangat, mulakan je, walaupun sikit-sikit. Okey, dah nak sampai hujung ni, poin ke-7 dan terakhir. Bila pula masa terbaik nak jual emas simpanan kita? Adakah masa harga tengah melambung tinggi gila? Okey, yang ni pun strategi juga. Panduan dari Sumba ni, dia kata jual emas tu bukan semata-mata sebab harga tengah naik. Habis tu? Waktu terbaik nak jual tu,
bila kita betul-betul perlukan dana untuk tujuan tertentu. Contohnya, A. Nak tukar kepada aset lain yang boleh bagi pendapatan aktif. Macam beli rumah untuk disewa ke, atau modal nak mula bisnes. Okey. Atau B. Bila dah capai matlamat simpanan kita tu. Contohnya, cukup duit nak pergi haji, atau untuk dana pendidikan anak. Atau C. Bila ada kecemasan yang betul-betul terdesak. Jadi, selain sebab-sebab ni, Selain dari itu, walaupun harga emas tengah tinggi, kalau matlamat asal kita simpan tu belum tercapai lagi, tak ada keperluan mendesak pun nak jual. Simpan je dulu. jelas sangat tu. Jadi kalau kita nak simpulkan dari apa yang kita bincangkan berdasarkan artikel muhamadzulkifli.com ni, mesej utamanya ialah tengok emas ni sebagai satu alat simpanan yang strategik untuk jangka panjang dan perlukan disiplin. Ya, betul. Ia bukan skim nak cepat kaya, kena ada emas fizikal tu, nilainya cenderung tahan inflasi, bantu kita kawal belanja sikit, dan patut dibeli atau dijual berdasarkan matlamat hidup kita, bukan sebab nak kejar harga je. Macam tu kan? Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup lah kan, satu benda untuk anda fikirkan lepas ni. Apa dia tu? Bila dah faham perspektif ni, emas sebagai penyimpan nilai jangka panjang, dengan sebab-sebab tertentu je kita nak jual agaknya, macam mana pandangan ni boleh ubah cara anda susun strategi simpanan anda yang lain, terutamanya kalau nak bandingkan dengan instrumen kewangan lain yang anda guna sekarang? Satu soalan yang menarik untuk difikirkan. Ya, sesuatu untuk direnungkan.